Michael sedang berjoging di taman. Selepas berjoging selama 30 minit, dia berhenti dan menarik nafas panjang untuk menyedut udara pagi yang dingin dan segar. Udara, yang merupakan campuran gas-gas yang berbeza, mempunyai jisim dan memenuhi ruang. Oleh itu, walaupun kita tidak boleh melihat udara di sekeliling, kita boleh merasainya apabila angin bertiup. Gas-gas berbeza yang membentuk udara di sekeliling kita termasuk nitrogen, oksigen, karbon dioksida dan gas-gas nadir. Nitrogen adalah gas yang paling banyak dalam udara di sekeliling kita. Ia membentuk kira-kira 78% daripada udara. Oksigen, yang merupakan gas yang paling penting untuk benda hidup, adalah gas yang kedua paling banyak di dalam udara pada 21%. Gas nadir, termasuk helium, neon, argon dan krypton, membentuk kira-kira 0.97% daripada udara. Gas nadir juga dipanggil gas adi kerana ia tidak bertindak balas dengan sebarang bahan lain dalam keadaan normal. Satu lagi gas penting yang terdapat di udara ialah karbon dioksida yang hanya kira-kira 0.03%. Udara juga mengandungi wap air, iaitu air dalam bentuk gas. Jumlah wap air di dalam udara amat berbeza mengikut masa dan lokasi. Sebagai contoh, udara di hutan hujan mengandungi lebih banyak wap air daripada udara di gurun. Selain daripada campuran gas-gas yang berbeza, udara juga mengandungi habuk dan mikroorganisma.